Hello guys, so just nak share pengalaman lah. Sebab ada orang tanya, boleh ke fly drone kat China? Jawapannya 50-50. Macam aku duk buat silap. Sebab aku baru tahu, aku memang tahu kalau nak fly drone kat China, korang kena register permit dulu. Korang kena isi kat website something and then kena bayar some amount. Then korang dapat permit tu baru korang boleh fly. So aku mengingatkan sebab masa tu aku butuh pun last minute, so macam dah tak sempat nak buat benda tu kan. So tak apalah, aku just gamble lah bawa drone tu kan. Try je lah fly illegal kan. Sebab aku fikir macam malah nak fly rendah-rendah je, so boleh lah kot kan. Tapi actually kat sini kat China agak canggih lah. Sebab kalau korang tak register under permit tu untuk China, dia akan lock korang punya drone. Macam kalau kat Malaysia, kalau korang nak fly dekat airport kan, diorang boleh lock korang punya drone supaya tak boleh fly kan. So, sama kat China, dia buat dekat seluruh China. Aku rasa lah kat seluruh China. So kalau korang tak ada permit, kau tengok ni, aircraft not CAAC registered, complete registration before flying to ensure compliance. So tadi masa kat luar saya nak fly, sebabkan benda ni drone saya tak boleh fly. So kalau korang klik register, klik register, nanti dia akan tunjuk korang kena download app ni, bla 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 bla. And then ada satu masalah dekat sini, korang kena ada SIM card nombor China. So macam saya pakai roaming, so takkan nak beli SIM card kan, semata-mata nak fly. Benda pun dah last minute kan. So tak ada rezeki lah korang nak tengok footage drone kat China ni. Dan buat berat beg aku je bawa drone ni kan. So bye.